kita nak deliver pukul 10 korang. So hari ni kita masuk awal sangat sebab kita nak hantar kat korang by pukul 10 tu dah jalan dah lah. Delivery kita sekarang start seawal pukul 9 pagi. So kalau korang nak makan pukul 11, pukul 12 tu insyaAllah kita boleh sangat lah kereta. Kita hantar seluruh Pulau Pinang. So tak ada masalah kalau korang duduk dekat pulau ke, korang duduk dekat seberang ke, korang boleh order dengan kita. Bukit Mentajam, Tasik Gelugur, Perdesa Ara, semua tempat lah saya hantar. Di Bung Tebal pun saya hantar. So kalau korang nak order dengan Foodport, yang penting bayar je sampai, jangan risau. Okay, kita ada macam-macam makanan. Korang tengok ni depan saya ni. Ini adalah chicken tenders. Sebenarnya ni satu set dia nak suruh asing-asingkan. Saya jual satu buffet tray ni. Korang tengok, saiz dia memang satu buffet tray ni. Kalau korang order mi kari ke, soto ke, apa ke, sekarang memang datang dalam satu buffet tray. Satu buffet tray ni korang boleh share up to 40 to 50 people. Memang banyak, memang berbaloi. Ini kuih tiaw. Sama juga, kita hantar satu tray ni boleh share 40 ke 50 orang makan. Banyak ni, berat saya tak larat nak angkat. So, kalau korang order buffet dengan kita, paling minimum adalah sebesar inilah untuk buffet. Dapatkan buffet yang terbaik, tersedap, termantap kat Foodport. Bye-bye.